Hari ni nak masak rendang daging cili api. Okey, jom kita start. Sediakan halia 2 inci, cili api hijau ikutlah kepedasan masing-masing, bawang putih 2 ulas, bawang merah 6 ulas, kemudian lengkuas dalam 1 inci, serai 2 batang dan kunyit. Macam itulah saiz dia. Ni semua kita kena blenderkan dia. Kemudian sediakan 1 sudu ketumbar, setengah sudu jintan kasar dan setengah sudu jintan manis. Sangaikan dia, kemudian blenderkan dia guna blender kering. Lepas tu tumiskan 2 batang serai belah hujung ini. Tumiskan dia sampai naik bau. Lepas tu masukkan semua bahan-bahan yang telah dikisar, kisar basah dan kisar kering tu semua masukkan dan tumiskan dia. Lepas tu terus masukkan daging. Daging ni 500 gram. Okey, sebabkan saya tak rebus, jadi saya kena masak awal-awal. Masakkan dia, tambahkan sedikit air biar dia masak kalau boleh dalam api yang kecil. Kemudian masukkan gula Melaka agak-agak je lah, berapa banyak pun. Lepas tu tutupkan dia, biarkan dia masak, tapi jangan lupa kacau-kacau juga sesekali, kan hangit dah pula. Okey, masakkan ini sampai kering, sampai daging tu empuk separuh. Okey, macam ni dah cukup keringkan semua daging tu. Lepas tu kita boleh masukkan santan. Santan fresh ni saya guna setengah biji kelapa sahaja, sebab masak pun tak banyak kan. Okey, lepas tu kita kacaukan dia lagi, biarkan dia masak lagi sekali sampailah dia kering. Okey, bila dia dah kering sikit macam ni, masukkan pula kerisik. 2 sudu kerisik ni pun saya buat, bukan kerisik saya beli. Okey, masukkan kerisik ni, kemudian kacau-kacau bagi dia sebati dengan bahan rendang kita. Lepas tu masukkan 2 keping asam keping. Masuklah, lepas tu kacaukanlah dia. Lepas tu jangan lupa perasakan dia dengan garam dan ajinomoto, ikutlah kesedapan tekak masing-masing. Dan kacau-kacaukan dia sampai kepekatan yang kita nak. Okey, macam ni dah pekat. Masukkanlah daun limau purut. Kalau nak masuk, tak nak masuk tak apa. Yang penting daun kunyit ni kena masuk. Saya tak suka hiris halus-halus sebab saya memang tak suka gigit sangat daun kunyit ni. Biarlah dia kasar, senang nak pilih keluar. Okey, macam ni dah masak. Bolehlah kita makan. Saya makan dengan nasi lah. Lagipun masak ni bukan time raya, time puasa. Okey. Okeylah semua, selamat berbuka dan selamat menyambut hari raya.